Awal tahun dulu, masa harga emas RM400, saya masih mampu simpan 1 gram sebulan. Tapi sekarang, bila harga dah cecah RM600 dan lebih, saya rasa macam tak mampu nak teruskan. Saya tengok sampai habis. Sebenarnya, kita jangan fokus pada harga, tapi kita kena fokus apa? Fokus pada gram emas kita. Kalau dulu RM400 boleh dapat 1 gram, sekarang mungkin RM400 itu cuma dapat sekitar 0.66 gram emas. Tak apa, yang penting simpanan emas kita dalam akaun Gap ni terus dan terus bertambah. Yang bahayanya bila kita berhenti terus, sebab masa kita tunggu harga jatuh, simpanan gram kita kekal kosong. Betul? Sedangkan orang yang teruskan walaupun sikit, gram emas dia makin bertambah setiap bulan dalam akaun ini. Dalam jangka panjang, harga emas tetap naik. Orang yang menang bukan yang pandai tunggu masa, tidak. Tapi yang konsisten simpan tak kira harga. Nak tak saya bantu anda mulakan tabungan emas serendah RM100 sahaja melalui akaun Gold Accumulation Gap Public Gold macam ni. Bermula, rujuk pin video saya tentang 4 langkah daftar akaun emas Public Gold. Saya akan bimbing cara simpan emas yang terbaik untuk anda dan tukarkan kepada emas-emas fizikal seperti ini. Jom kumpul emas 1 kg.